Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Masih dari sana juga, iaitu hari Ahad 27 bulan Julai 2025 Masehi, bersama dengan 3 Safar sekali pasal sekarang pukul 11.58 malam. Jadi sudah berubah pada 3 Safar. Okay, seperti biasa untuk sesi video penutup untuk hari ini. Sekarang pukul 11.58 malam. Jadi saya nak buat video penutup lah, untuk edisi hari ni lah, edisi 27 Julai 2025 Masehi, bersama dengan 2 dan 3 Safar 1447 Hijriah. Okey, selepas pada buat video dari report tadi, saya pergi keluar ke ni lah, nak sampaikan Kristus kepada Hoyun. Tak ada, kita ada rumah, katanya pergi Jetih. Lepas tu saya pun balik pergi ke kedai Mak Su lah, makan Maggi keting situ. Dan balik masuk waktu maghrib, saya singgah semaya maghrib di kedai di Masjid Awal Debuah. Lepas tu saya terus pergi ke Hoyun pula. Dia tak ada rumah juga. Ayah dia mari ambil. Ayah dia mari ambil lah. Ambil bagi rumah dia lah. Rumah dia pasal mak dia sudah itu dah kan. Mak dengan dia sudah berpisah dah kan. Jadi lagi ambil lah. Pok dia main tengok anak lah. Ya sudah, berpisah dah kan. Dah tak ada sekali dah dengan pok dia, dengan mak dia kan. Bukan satu keluarga yang ni. Keluarga ni plus 9 masa dah. Betul tak apalah. Itu jadi saya tak lagi ke dia lah. Tak nak bagi dia ke dia lah. Saya pun pergi singgah ke kedai, ke mana, ke rumah budak saya lagi tu. Ni ada birthday pada bulan Mac baru ni, bulan raya tu Wafi lah. Saya bagi ke Wafi lah. Terus saya bagi ke Wafi lah. Dia kata baju tak ada lagi. InsyaAllah baju saya ke order lah, sekali dengan tanjak. InsyaAllah kalau dia order dah, tak payah order dah. Kalau dia tak order lagi, saya akan bagilah. InsyaAllah dalam masa dekat ni. Lepas tu saya pun balik, terus balik ke sini lah. Sehingga sendiri tidak ada main geng apa semua tu. Sampai ke pukul 10.20 bawa khabar berhenti main game. Lepas tu semaya, muka wuduk ada dah kan, muka mandi ya. Saya pun terus semaya isyak. Lepas tu makan nasi. Lepas makan nasi, baru sambung main game balik sehingga ke isyak. Sehingga ke pukul 10.20 baru semaya isyak. Lepas tu sudah semaya isyak tu, saya baru tubik ke kedai Fikri. Buka dah lah bila naik internet sana sampai pukul 11.54 saat ni. Lepas bayar tu mari sini, terus kecuk mari ke sini. Pukul 11.54 ni terus buat video ni. 11.54 ni terus buat video ni, penutup ni. Lepas tu nak balik ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video penutup kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.